Sebab bang? Ha? Ada masalah apa kau? Saya nak WhatsApp pondok ni. Tak boleh. Saya minta tolong boleh? Awak? Nanti sekejap. Tu data tak buka tu. Saya nak balik. Tu lah, nak balik ke pondok ni. Susah. Tak dapat-dapat. Data tak buka tu. Saya nak balik ke pondok ni. Pondok Al-Juhdiah. Ni data tak buka. Tu sebab tu kau WhatsApp tak sampai. Ni. Pondok pesantren Al-Juhdiah. Ni baling ni. Ha. Baling lah budak. Ni baju mai dah lah. Ha? Mai dah belum lah? Typing. Baling lah ni keluar lepas ni. Saya nak tunjuk WhatsApp dulu ni. Ha. GPS. Tolong, saya tak boleh ni. Oh nak. Nak tunjuk jalan dengan GPS. Oh jap. Atau dengan Waze. Ni tadi data tak buka ni, tak tengok. Data Waze terus. Ni. Boleh. Tekan tengok. Saya tak boleh. Tak. Tak boleh buat. Ish. Mana? Yang boleh tu. Tadi tak buka data tadi. Ya kak? Ha. Oh yo, masa tidur tadi tutup. Tak boleh tak? Dia kata nampak dia tak buka dah. Oh dia tak. Kalau ke ikut Waze tadi tu. Ada. Ikut ni. Rumah. Yang tu rumah. Tekan rumah. Dah save dah. Rumah. Tekan rumah. Ni boleh 57 minit. Pergilah. Rumah. Tu rumah betul. Okey. Okey. Data tak buka tadi. Tadi ni dia punya ni tak. Saya tidur tadi tutup. Sekarang ni okey dah kan? Okey. Okey, baik jom. Okey sama. Tu dah cakap aku Balik pondok. kau minyak habis kau apa kau? Dah. Balik pondok. Okey. Belajar. Tak apa. Sihat boleh pergi mengantar no. Okey je dah. Okey, Assalamualaikum. Kadang-kadang tu kita tak sangka kan. Lupa buka data. Dah itulah, sudah dah.